Baik, Assalamualaikum. Terima kasih banyak kerana masih menunggu ataupun Engineer Arul untuk part 2 session yang ni part 2 that we going to go for the Q&A session lah ni question and answer. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa cuti part of Ahmadiyah kan, part of Ahmadiyah and also part of our contribution as an engineer to the nation by building up, sharing information, and then hopefully by doing this, a lot of engineers out there can have get overbroad punya overview punya gambaran about how engineers di Malaysia ni are doing a business. Because as we know, a profession dengan financial is two different thing. However, most of us, kita as a human being, kita nak kena cari makan kan. Ada dapur nak kena kan masak, anak sekolah, all those things. So we choose to be an engineer as our profession. On top of that, of course, business is satu cerita lain. Tetapi yang masih lagi orang kata apa? Yang masih lagi bertahan, bila kita boleh guna perkataan bertahan kot, yang masih lagi Okay. bertahan, sebab kita pun tahu some of us yang dah jadi selebriti, yang graduate engineer, kemudian dia go for other business, food and beverage kan, yang buat apa buat kedai makan lah kan, ada yang buat benda lain lah. Okay, well, straight away we have to go to the first question. What do you think, ni Engineer Arul, berkenaan dengan profession dengan business ni? How do you look at it? Adakah benda tu dia boleh kita campur adukkan dengan secara mudahnya, ataupun we need to understand ataupun segregate it properly so that we can understand profession dan business macam mana? Yalah, macam macam engineer Amri cakap tadi lah. Kita pun ada komitmen kita. Dalam Ya. kehidupan kita ada komitmen dan of course profession kita ni melibatkan kejuruteraan. Engineering. Engineering ni kalau dalam construction line we build building ataupun we maintain building dan sebagainya. Sama juga dengan profession engineer, also boleh jadi dia bekerja di kilang. Jadi Mhm. dia ataupun dia produce produk, for example Mhm. kan. Jadi dia berkait rapat sebenarnya. Whatever profession you do, even though katalah guru sendiri pun dia ada juga business. Business tu macam tuition, for example, Mhm. pusat-pusat tuition atau sekolah-sekolah sekolah apa tu, private school dan sebagainya. It's a Mhm. part of it's also a business, it's also a service to the community, to the society. So saya Okey. rasa having ataupun macam kita tengok ustaz pun ada kan. Ustaz-ustaz ni kan dia pengajar tu pun dia cari makan juga kan. Ya, betul. Ha. Menggunakan ilmu dia. Jadi saya tak nampak lah ada diktonomi dari segi between business and profession. Cuma Hmm. of course as a engineer we solve human problems Mhm. ataupun menggunakan sains teknologi yang kita belajar di universiti dan sebagainya. Therefore, we have to do within a certain constraint, within a certain apa nama ruang lingkup uh, dan mendapat imbuhan yang berpatutan lah. Hmm. Okay. Hmm. Alright, terima kasih. So Hmm. means that it's a normal. I mean, as a human being, kita kena cari makan dan kita doing a business as a part of kita punya ni lah, kan? Hmm. Now, sebelum kita pergi jauh lagi, bagaimana Engineer Arul melihat uh, business ataupun consultancy punya market sekarang berbanding dengan dahulu? Whereby
yang tadi dah explain, di mana dahulu since 1982 punya scale of fees yang using percentage, kemudian dia ada perubahan 1998 yang ada min dan max still using percentage in term of project cost, kan. Tetapi di akhir penerangan tadi ni ada some sort of saya nampak macam cadangan di mana instead of using percentage and then come to the man hours punya calculation, and then maybe mode of payment tu boleh dibuat secara monthly. Ya, Uh, betul. okay, mungkin boleh elaborate sikit part tu. Is it a good approach ataupun bagaimana? Okey, kita punya tujuan hari ni, kita kena faham dari segi cost structure as a consultant engineer lah. Mana-mana business pun dia mesti ada cost structure. For example, katakan orang tu supply equipment, katalah chiller, supplier chiller. Dia ada construction cost ataupun equipment fabrication cost. Dia ada beli besi, beli barang dan sebagainya. Dia ada juga marketing cost. Dia pergi jumpa konsultan, dia bawa konsultan pergi makan dan sebagainya tu pun itu marketing cost dia. And then salary yang dia bayar kepada sales engineer tersebut. Dia ada juga iklan kita tengok dalam TV dan sebagainya. So semua those becomes those are the cost or structure dalam dia punya equipment pricing. Tapi pricing ni ataupun equipment ni, you design satu unit, you boleh produce hundred of thousand of them. Therefore, item-item yang lain tu tadi tu, fixed cost dia tu jadi kecil in terms of percentage. Kan tak? Jadi material cost dia jadi besar sebab dia kena beli besi, dia kena beli copper, dia kena beli electrical dan sebagainya, motor dan sebagainya. That becomes bigger cost compared to the soft cost ni, the design, the marketing and what not tu become small percentage. Faham tak? Jadi because of that kita nampak itu commodity, tapi kita ni berbeza because we are selling our knowledge. Orang tak nampak. Orang tak nampak the tangible product ke ataupun something yang dia boleh nampak kan. Kecuali bila dah bangunan tu dah siap, dia merasai keselesaan, aircon dia sejuk, lampu dia nyala, tak ada berkelip-kelip, tak ada power failure. Then itulah dia produk yang datang daripada engineer tersebut. You see? Yeah. That's how I can put it lah kan. Yeah. So kita nak pergi ke thank you. Saya setuju di mana part of membantu untuk pastikan part of career ni masih lagi bukan jadi relevant bukan setakat untuk local ataupun ventures to overseas, whereby kalau if we do have kind of payment yang instead of having a payment based on a milestone macam you share tadi kan, submission baru dah dapat approval baru dapat duit kan. That kind of milestone compared dengan monthly payment whereby it will help the consultants, and then even though the pricing even though the pricing instead of you just put a figure lah. Let's say you been dapat payment setahun 120,000 lah for that fees. So means that instead of you tunggu 6 bulan baru you dapat 50,000, okay? So kalau setahun 120,000 means that monthly will be 10,000. So instead of you kena tunggu approval, you tunggu yang tu siap, yang ni siap, everything, after 6 months, then you will get the 60,000 lah kan. Then dengan adanya mode of payment monthly tadi, indirectly it will help all these consultant, all these engineers. Bukan bercakap tadi, kita because we have the obligation
Setiap bulan. to kan untuk serve the nation, kita kena ensure that the thing is there. Tetapi kenalah bantu juga in term of kita punya survival mode, so called. Betul. Tak? Alright. Yalah, cash flow Hopefully, is different thing daripada profit. It's not profit. It's not profit. Profit tu kita kata kalau projek tu tak delay, mungkin you dapatlah sikit. You letak 20% profit dalam you punya pricing or costing tu tadi kan. Tapi kalau you untung katalah let's say lah 100,000 dalam masa 5 tahun. Keuntungan you divide over 5 years is only 20,000. Kecil je. Tak ada benda pun. Kan? Kalau you tak untung you 100,000, berarti you punya fee katalah 20% of 2 million. Fee. Kan? Ada dapat fee 2 million. Dia kena faham fees dengan construction cost dia bukan sama. Sometimes because sometimes people say that projek tu 10 billion so-called kan. Okay, projek 10 billion, consultant dapat. Bukan consultant dapat 10 billion. Projek tu harga 10 billion. Tapi consultant punya business ni sikit saja dia punya percentage in term of that. Kalau tengok pada tadi scale of risk tadi ni, makin besar cost dia, makin kecil percentage dia. Dan betul. sekiranya ni kalau kecil projek tu, percentage dia besar, which mean dia nak bagi kata service professional ni is almost there. Dia tak ada lah dia bukan linear lah Okay. Cuma kalau kita tengok in term of jadi saya nak tambah sikit. Boleh. Kalau payment tu datang regular, maksudnya monthly basis, katakan dalam masa construction period tu kita dapat setiap bulan. So kita adalah duit untuk rolling orang kata. What we need is to roll, kan? Jadi kalau payment tu tak dapat, jadi kita terpaksa guna income daripada projek-projek lain. Kalau ada projek lain, kan? Kalau ada projek lain tu boleh cover whatever overheads waktu tu. What happen if orang tu tak ada projek lain, dia bergantung pada 1-2 projek saja. Memang dia mati lah. Tunggulah. Berakak lah. Betul. So, kemungkinan that proposal tu, apa yang saya masukkan kat sini ialah terpulang kepada masing-masing engineer ataupun consultant lah. Kalau dia rasa they want to renegotiate dengan your client. Simple je. These are all orang kata negotiable punya terms and condition. Okay. One more thing yang saya nak go a bit further with regard to ni consultant ni business. Kalau kita tengok consultant ni satu service yang specialist punya service lah, pakar lah. Okay. Bagaimana pula kita punya point of view in term of the paymaster, whereby saya nak ambil contoh yang mungkin lebih dekat. For example, kalau bidang kesihatan, doktor, dia orang mempunyai so-called paymaster from insurance. So semua orang beli insurance, semua ada insurance, then the moment that orang tu need that kind of service for the health and so on, so dia dah ada so-called paymaster. Kan? Okay. So dia ada daripada orang dengan servis, another party, insurance tu macam paymaster lah. Untuk engineering, kejuruteraan ni kita pula, kita tak ada ke tidak that kind of system? Kalau tak ada, okay. Ataupun kalau ada, boleh share. Kalau tak ada, macam mana? Adakah kita nak kena ada juga sistem macam tu ke? Tak, number one, dalam business transaction, kita punya paymaster is our client lah. Betul tak? Okay. Jadi isu kita sekarang kalau kita compare dengan bidang lain, katalah I boleh compare katalah lawyer lah misalnya. You engage a lawyer, you engage dengan lawyer. Tak apa, lagi kita discuss pasal doktor sama. Kita ambil a lawyer. Lawyer kata dia buat you case untuk you dalam masa let's say lah dia buat satu perjanjian loan lah.
Contohnya, Hmm. loan tu, and then dia punya fee tu 100,000 lah misalnya. Tapi Okay, dalam fees dia. masa dia Okay. buat perjanjian, dia tulis perjanjian sekian-sekian semua tu, tempoh yang dia ambil 6 bulan. Hmm. Tempoh yang dia ambil tu 6 bulan. Jadi 6 bulan tu, dalam masa 6 bulan tu, siap kerja dia, siap sign semua dah, you kena bayar Mhm. kat lawyer tu. Maknanya dalam tempoh 6 bulan, dia dapat 100,000. Hmm. Kita 100,000 tu, kita dapat dalam masa 3 tahun. Hmm. Faham? Sama Ya. juga doktor. Doktor pun kalau dia bekerja, dia buat apa ni, doktor yang kita tengok yang dekat hospital-hospital besar tu, hospital Mhm. besar tu, doktor tu ada gaji satu. Kemudian Hmm. dia ada fee dia. Dia punya Hmm. fee ni katalah dia kardiologis, belah jantung, case to case Hmm. basis juga. Dia ada Mhm. dia punya basic salary, anything Hmm. over and above, dia akan dapat certain percentage of the procedure lah. Let's say lah, Mhm. dia belah jantung tu, harga hospital tu charge 50,000 dekat ni. Hmm. Of course lah. Of course, kita ada insurans. Tapi insurans Hmm. nak bayar dekat hospital, insurans akan bayar dekat hospital. Insurans tu tak bayar kat Mhm. doktor. Insurans doktor apa ni, hospital ni yang akan bayar kat doktor. Tolak Hmm. semua kos-kos buat, kos-kos apa segala balutan, segala OT room apa benda semua tu. So doktor tu mungkin dapat 20-25% saja daripada 50,000 yang dia buat tu. That is dia punya fee. Mhm. Tapi dia kena tunggu juga sebenarnya. Ada juga time Hmm. lag tu sebenarnya. Hmm. Tapi kita tak tahulah how long is the time lag. Problem kita dalam construction line ni, kita punya time lag tu lama sangat. Hmm. Nak dapat approval KM dia 6 bulan. Contoh, itu cepat dah Hmm. lah kan, 6 bulan ni. Hmm. Tapi kita dah buat kerja dah daripada time zero. Kita dah mula dah, kita bagi input kepada kita punya klien, kita punya arkitek, kita punya planner and so on, nak buat kebenaran merancang. Duit 6 bulan baru dapat approval, dapatlah sikit lepas tu. Bulan ke-7, bulan ke-8 baru dapat. Macam tu. See, so Hmm. dia punya time tu is too long. Jadi that's why kita rasa macam what we get monthly tu tak cukup untuk membayari operation business kita. I Kalau see. you boleh claim, hari ni you buat hantar report, besok dapat check, semua orang nak macam tu kan. Kan? That might be that is supposed the thing yang kena ada in the market. Rather than okay, you dah buat kerja semua dulu, kemudian you tunggu, because you see, kalau we talk about business, tengok macam very simple lah, macam Shopee lah. We pay first. Ya lah, betul. Saya tahu Ah, itu ah, retail business, itu retail business. Okay. ah. Tapi saya That, what pernah I buat. mean, Tak, saya then pernah I mean, buat. Tak, saya okay. cerita kat you. Saya pernah buat. Minta down Mm-hmm. payment. Saya pernah buat. Mm. Okay. Kata klien tu datang. Dia nak suruh saya buat gini kan. Study Aha. tu, study ni. Kata, okay, you pay me 20% dulu. This is my fee. You pay me 20%. Baru I start buat. Ah. Kan? Tapi, kalau tak ada orang lain kacau you, okay lah. You seorang je yang tahu buat benda tu kan. Ah. Dia terpaksa ambil you lah. Tapi dia Ah. kata, ada orang lain tu dia buat dulu baru minta payment. Macam mana nak buat? That is the market reality. Correct I tak? see. Yeah. Ah, kalau betul, Yeah. saya pernah buat. Saya pernah buat. Singapore. Kalau daripada Singapore, tiba-tiba dia datang. Oh, dia nak saya buat begini, gini, gini. Saya kata, okay, this is my fee. But you need to pay me 20% first. Baru I proceed. Hmm. But it is based on trust lah. Betul tak? Yalah. It become Yeah. trust basis because dia tak dapat apa-apa output daripada saya, tapi dia kena bayar 20% dulu. Hmm. Contohnya lah, kan? Yalah. So Ah, means that room for negotiation dengan klien ataupun Ya. dengan tu masih ada. Cuma sekiranya kalau benda itu apa kata apa bukan Tapi kita tak boleh paksa orang. itulah kita bukan nak kata diwajibkan, tetapi kalau benda Ah, itu menjadi satu Kalau you boleh guideline buat, yang okay. Kan? kan kalau dijadikan guideline yang di mana boleh, because guideline itself actually is a
apa nama ni, indirectly to educate ataupun to give some apa nama ni, rough idea kepada pihak klien ataupun paymaster tadi, whereby to sustain this kind of local punya ni untuk survive. So mungkin kena ada upfront punya payment kan. Kemudian, dan kalau dia kata dia takut kepada orang lari, all those thing, so isu orang lari ataupun engineer lari malam yang tak withdraw all those things, bukan semestinya pada mula, tengah-tengah yang banyak berlaku. Kan. So tak adalah strong sangat argument tu. Cuma dalam perspektif yang win-win situation, sekiranya ada mode of payment yang boleh more regular, then it will helps lah. It will helps. Betul. Okay. Yeah. So in term of charging pula, kita tengok pada in term of charging. So bila kita ada in term of charging, instead of kita bagi we are using the system whereby we charge these our fees based on the contract amount, ataupun kita based on time. Maksudnya yang tadilah man days ataupun man hours punya rate tu, whereby dia ada pro and con dia. Kalau kata based on project wise percentage tu, dia ada possibility about the complexity. Kalau kata project tu quite straightforward design, so mungkin yalah kan, kalau complexity tu macam alamak, kompleks sangat, so dia ada pro and con kat situ. Compare dengan yang man hours rate ni, so regardless either you complex ke, you tak complex ke, so the value is there. Which, macam mana Engineer Arul, you look into these two things? Dia apa ni, dua-dua cara boleh pakai, scale of fee ataupun man month, man hour, whatever lah kan. Terpulang kepada kita engineer, kita kena ada data lah. So kalau dalam you punya office tu, you punya turnover ataupun you punya revenue per year tu dalam macam tadi contoh tu 1.2 juta. So you ada berapa engineer, you boleh do a quick calculation, roughly how much do you need. Ataupun how much is ni for certain kind of project, how long do you require people, how many people do you require. You have to have data lah. My office, I practice time sheet. So everybody, my engineer has to fill up how much time they spend on that particular project. Therefore, I have the data. So I know each and every project tu whether profitable or not. Kan? Tapi kalau orang tu tak ada data, dia ada 10 orang dalam office dia, macam mana dia nak come up with whether that particular job tu dia make money atau tidak. Sebab projek kita 4 tahun, 5 tahun. Kan? Nampak on paper nampak bagus, tapi kenapa duit tak cukup-cukup ya, setiap bulan pening kepala. Kan? Rupanya bukan profitability, rupanya is because of cash flow. Kan? Yeah. Mungkinlah dia profit, tapi profit dia sikit, 5%. Kalau projek tu dah delay, profit dia dah jadi zero. So you buat kerja free. Itulah. Dia tak ada profit. Kan? Okay. Yeah. Jadi terpulang kepada individu, terpulang pada company, whichever way dia feel comfortable with. Kepulang oleh projek juga, katakan certain big project tu kadang-kadang ataupun certain project mungkin tak sesuai menggunakan scale of fee, macam saya sebut tadi, ada pro and con. Ya. Kalau projek tu straightforward, maybe scale of fee is a good way, because I believe lah, there is a scale of fee ni ada basis juga. Basis dia dari segi time lah. Tapi scale of fee tu untuk M&E kalau kita tengok, kita punya percentage tu paling rendah. Contohnya, so padahal zaman sekarang ni, kalau kita pakai SOF, kita punya time berapa banyak authority. Dulu mungkin satu TMB dengan Telekom Berhad dah, dua.
maybe air, Jabatan Bekalan Air. 3. Sekarang Hmm. SKMM lah, lagi apa lagi? Uh, apa nama kan? Apa Jabatan lagi? Saliran. Saliran. Ah, Peparitan. Dia bukan salah. Cuma we understand the requirement yang dibuat dan kita pun at the end of the day memang our obligation to ensure the public safety. tak, Kan? Bukannya. saya tak komen pasal keperluan tu. Yang saya Ah, komen is the time that you need is more now. Kan? Still, yeah, it's true. Ah, That's why ah, where my point will come in. Whereby kalau kita tengok tadi dari segi skill office, so skill office tu kalau kita nak tengok juga di mana kalau kata the design is quite straightforward ataupun repetitive design macam you cakap kan. So that's why hmm, price pun dia ada dia tak ada jadi mahal kan because of the things yang hmm, kita tengok tu is quite straightforward. Complexity pula, dia punya kalau design tu complex, of course the design will be higher. Price will be hmm, higher. Same hmm, goes to dengan man hours, man month tadi ni. Di mana kalau benda tu straightforward dan design dia simple, so mungkin pakai sebulan. Tetapi hmm, kalau kata benda tu kompleks, banyak things nak kena buat, nak kena tengok into every angles kan. hmm, Then it will take 2 to 3 months. hmm, So basically, the idea is not much different. hmm. Basically, it's not much different. However, dia kalau pakai man-man punya approach, whereby it more, kalau nak kata more transparent sikit pun, saya rasa tak keterlaluan kot sebab kita akan breakdown. Okay, for this project kita kena ada seorang director, seorang senior, seorang junior. Macam tu lah kita breakdown sikit and that is the rate. Hmm. Cuma kalau kata projek tu kompleks yang mungkin kompleks, projek tu dia terlampau kompleks ataupun susah ataupun ambil masa yang memang challenging kan. So kita akan nampak dia punya breakdown tu more Transparent. macam more transparent lah. Oh, Betul projek lah. ni dia kena pakai sampai 15 orang. Hmm. Kan? Instead of macam bukan sembunyi-sembunyi apabila kita pakai scale office yang pakai Hmm. percentage tu. Hmm. Tetapi kita nak go for transparent kan. Itu So yang saya cakap defensible. Mana you boleh defend lah. You boleh defend whatever yang you charge tu. Katalah you want Amri to come to the meeting, side meeting semua. ah. Amri punya rate lain. Mana boleh sama dengan Protege punya rate? Betul tak? Pergi meeting, drive pergi site dah sejam, balik sejam dah 2 jam. Campur lagi meeting tu tak apa-apa tu 3 jam, dah 5 jam habis satu hari. Sometimes Amri punya rate satu hari RM2,000. Kalau budak yang Protege tu okey lah. Kan? I mean RM200. RM200 satu hari tau. Kalau budak ah, Protege tu dalam RM200 satu hari. Bangla pun sekarang kerja satu hari RM150 tau. Yang kerja. ah, So kalau kau jadi engineer, takkan kau punya rate kau sama dengan Bangla? Betul tak? betul. Logik lah. Ya. Ah, So terima kasih. Sebab tu rasanya the approach kalau man hours, man month tu lebih clear and then lebih ah, justifiable compare dengan based on yang tadilah contract ah, cost semua tu. ah. Okay. Alright. How about satu next question berkaitan dengan how about uh, this pandangan Engineer Arul berkenaan dengan uh, kon, apa competitiveness apabila makin ramai orang yang menceburi business consultancy ni. Okay. From the client perspective, kan, Ha. saya harap klien tu lebih melihat kepada the quality lah. The Hmm. quality of the service. Because tak Hmm. semua syarikat dia punya kualiti sama. Okay? Hmm. Macam menggunakan scale of fee ni, Hmm. satu lagi dia menganggap semua orang
same quality. Betul tak? Hang dapat company yang cekai pun dapat banyak tu juga fee. Hang dapat company yang bagus pun dapat banyak tu juga fee. Faham tak? Jadi kat situ dari segi tu klien punya apa nama ni due diligence kepada syarikat-syarikat ni kena lebih tara lah, ataupun lebih orang kata menilai kebolehan rekod dan sebagainya, kan, berbanding dengan kos mata-mata. Tu sebab saya rasa apa nama ni, kita scale of fee ni dia menganggap semua orang setara, kan. You see? Baik. So kalau Okay. orang kenal Amri sebagai seorang apa nama ni electrical engineer yang hebat, mungkin Amri punya rate lain daripada biasa-biasa punya engineer, kan? Macam tu lah. Macam kita Kan? pergi jumpa doktor lah, kan, doktor kardiologis tu, kena pula tu doktor tu ada Datuk Tan Sri ke apa benda, dia pun dah operate kat orang-orang yang high profile, tentulah dia charge dia punya consultancy fee dia lebih tinggi. So dekat situ lebih kita nampak apa nama macam saya tadi lah, lebih suitable lah kot compare dengan ambil skill office macam tu kan for ni. Dari segi business is all about supply and demand, whereby sekiranya kita ada satu standard guideline yang meletakkan profession ini this kind of rate that should be in place. Mungkin dengan cara tu kita boleh tackle a few issues yang tiap-tiap tahun kita dengar, isu jurutera miskin. Kan. So kadang-kadang orang ingat jurutera miskin kerana bisnes, kerana memang bos ataupun company tu sengaja nak ambil untung besar. Itu perception. Tetapi dengan with your kindness punya ni masa hari ni explain, breakdown, this is how the company goes, run kan, macam tu. Tengok calculation dia berapa man hours, kemudian banyak lagi burden. Gaji you tu sebenarnya bukan only gaji tu yang you dapat, yang you tak dapat sebenarnya adalah banyak lagi dalam bentuk company kena bagi you bagi company kena hire kena sediakan tempat dengan bagi guna aircon free kan, tak payah aircon kat rumah, macam tu lah sort of kan. So banyak lagi lah yang bukan hidden charges, tapi begitulah the overall cost. Okay, how about macam ni, kata-kata yang saya nak balik kepada yang tadi ni, yang kata mode of movement, paymaster tadi. Sometimes a client dia kita tak pasti. Saya baca a few contract whereby sometimes dalam contract tu dia tak tulis kata kalau projek tu prolong, then apa benefit kepada kita sebagai jurutera yang menanggung ni, kan? Saya punya practice, I normally put this is my expected duration. Okay. This is my practice. Sebab macam you cakap lah, I quote based on X amount of ringgit based on Y amount of time. Okay. Tapi sekiranya melebihi daripada tu, I need to charge you. Because this is my practice. Up to you all lah. Terpulang pada masing-masing lah. Tapi saya rasa that is a fair deal. Kan? You want me, sama juga macam dia kata, dalam tender tu ataupun dalam kontrak you tukar 43 unit AHU. Tiba-tiba dalam masa mesyuarat dan sebagainya, tiba-tiba you kena buat lebih. Buat jadi 60 lebih. Takkan you tak dapat additional fee? Pasal tu BO kan? Tambahan kerja. Contohnya. So Betul. saya rasa kita as engineer, we have to be calculative lah. Takkan accountant je nak pandai kira. Kita lagi pandai kira. Betul. Kita buat AdMax tu, ulat dia sampai berapa biji ulat tu kan.
tiga ulat tu, tiga cacing tu Tiga kan. ulat. Tu dah cacing tu. Ah. Muyok tiga. Kalau kata apa saintis jumpa sampai lima, kita pun kena buat sampai lima. Ah. Okay. Ah. So saya setuju. So di mana terms tu sebenarnya, okay, dia dah pro and cons saya nampak lah. Kalau kata there is no specific clause saying that yang kena buat macam tu, is based on kita punya negotiation lah, kan. Tetapi again, uh, still apa, the payment ataupun the paymaster is based on client, okay, Hmm. kan. So kalau kita rasanya perlu ke tak perlu kita meletakkan payment tu kepada someone ni. Kalau kita ambil tadi doktor tadi ni, adalah kita ambil contohnya doktor tu kita relate kepada insurans. Okey, yang tu dulu. So kalau kita nak juga yang secure payment tadi ni, instead of insurance, kita cadangkan supaya those a client who would like to hire ataupun dapatkan professional engineer punya service ni, they have to go through, instead of insurance, to go through BEM. So ni just tanya sembang-sembang lah kan. So BEM act like an insurance, kan, bukan Agent setakat agent, collecting agent. ya lah, you want to call agent ke, third party ke, broker, just name it sajalah kan. Tapi the concept is there, whereby the apa nama ni, the board of engineer akan have a power ataupun ni sebagai orang yang menjaga kepada tu. Indirectly board of engineer pun dapat naikkan nama in term of dia menjaga kebajikan lah, so called. What do you think about that? Saya dengar adalah perkara yang seumpama demikian akan dilaksanakan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dahulu. Oh. Untuk projek perumahan kalau tak silap saya lah. Kan. Oh. Jadi tapi um, tak apa nama, dia melibatkan banyak benda lah, birokrasi, nanti kalau apa, of course lah, apa ni, lembaga dan sebagainya tu akan mengambil sedikit percentage daripada whatever fee yang melalui dia kan, administrative charges kan, dah tentu ada administrative charges. Tapi soalannya, adakah orang semua consultant engineer nak menggunakan kaedah itu, kan? Dan adakah buat masa ni dalam undang-undang kita tak ada provision untuk board of engineer sebab menjadi orang tengah. Unless you nak buat satu service, collection service macam Along lah. Okey, No, I siapa mean, konsultan yang bermasalah ni mai kat saya, tapi saya ambil 10% daripada collection. dan kalau cakap macam tu, harap taklah keterlaluan kalau kita nak kata insurance is lalong actually in the first place. Tak maulah kata macam tu kan. Tapi kalau kita nak ambil kata sebagai third party yang menjaga check and balance ni in term of paymaster tadi, so mungkin dekat situ dia boleh tackle banyak benda lah. Satu, pertama, the integrity. Integrity terjamin. Dan kita pun nak go through apa nama ni, board of akta jurutera, peraturan semua yang ada, yang mana mengatakan bahawasanya sekiranya projek itu telah di award kepada engineer Arul, kan. So engineer Amri tak boleh duk buat kacau, tak tahu hala nak pergi ambil you punya job. That is your punya part, kan. So dekat situ pun dah ada clearly mention. Dia bukan macam kontraktor yang you boleh change, bukan nak kata overnight, Dia macam ni tapi lah, Fri. Kalau nak ubah akta, senang je. Ahli-ahli parlimen semua bersetuju untuk ubah akta. Kan? Nak majoriti je. Ni bukan ubah perlembagaan. Kan? Jadi, kita carilah. Kita ada berapa? 200, majoriti 111 kan? Betul tak? 112 majoriti. Okay, so engineer-engineer ni semua pergi lobby lah, semua ahli parlimen tu supaya setuju mewujudkan
satu apa masukkan dalam akta jurutera, Ah, semua kontrak mesti lalu ni kan. ah. Then solve the problem lah kan. Ataupun Ha. instead of engineer pergi lobby, engineer semua ni pergi jadi ahli parlimen. So, Tu pun langah kan. Ha. pun Satu boleh dua juga. satu dua belas lah. Satu dua belas. Cakap dengan semua engineer yang jadi member of parliament untuk wujudkan benda tu. Boleh? Ya. You see? Ah, okay. Tapi buat masa ni tak adalah provision tu lagi. Ya. Okey, okay, satu lagi saya nak tengok yang tadi ada beberapa isu yang menarik di mana apabila kita guna skill office yang mana kita ada yang kata time lapse kan, tunggu approval semua tu kan. Hmm. Which is kita faham yang pembuat dasar mostly menteri lah dengan parlimen semua tu. Kemudian dia implemented through apa nama local authority apa nama tempatan PPP. lah, kerajaan tempatan kan. Hmm. So sometimes ya kita practitioner ataupun yang akan datang ni pun practitioner engineer yang akan buat praktis benda ni. Hmm. Kita bila kita baca new requirement, new regulation tu, we quite fully understand easily. Hmm. Somehow yang ambil masa lama sangat ni kadang-kadang dekat mana dia punya, what do you think based on your experience, dekat mana yang sangkut sebenarnya? Kat mana yang sangkut ya? Hmm. Kadang-kadang birokrasi. Banyak benda birokrasi. Birokrasi tu maknanya katalah dia kata kita ambil OSC lah, submission untuk Hmm. OSC, Hmm. one stop center. Center. Hmm. Dia Hmm. ada standard Checklist ya? checklist kan. Hmm. Hmm. Okay. Tik 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 tik, mungkinlah projek tu tambahan saja. Jadi tak Hmm. semua dalam checklist tu dapat ditik. Tapi bila Hmm. kita bagi dekat orang yang dekat kaunter tu, dia tengok satu tak tik Hmm. ni, tak boleh ni, tak boleh submit. Kan? Hmm. Contohlah, ini Hmm. saya. Hmm. Hmm. Kemudian baru kalau kita tengok baru ni ada satu ketetapan ataupun dia satu apa ni mahkamah telah jatuhkan keputusan mengatakan arkitek juga boleh submit KM Hmm. kan Hmm. untuk macam ni. Jadi saya sendiri pernah melalui pengalaman yang sama ada untuk buat satu projek bangunan tambahan yang Hmm. Hmm. untuk satu yayasan dekat tempat saya Hmm. ni. Hmm. Saya Hmm. sebagai klien saya part of the yayasan. Tetapi Hmm. nak submit untuk bangunan tambahan ni kena buat KM baru kan. Wow. Hmm. Setahun untuk submit. Nak buat satu bangunan tambahan tu sebenarnya bangunan tambahan tu macam kantin saja. Macam apa Hmm. ni Dewan Serbaguna. Kami panggil Dewan Serbaguna. Hmm. Half brick punya bangunan Hmm. bertutup supaya Hmm. boleh jadi medan tempat makan, medan apa Hmm. nama ni budak-budak nak main pun boleh main takraw Hmm. dalam tu Hmm. semua. Tapi kena masuk KM balik. So saya terpaksa uh, cari apa nama planner balik. Padahal bangunan tu dah sedia ada kat situ. So benda-benda macam ni yang kadang-kadang menimbulkan masalah. So sekarang ni mungkin hopefully boleh buang lah. Ataupun kerenah-kerenah birokrasi ni. Ini kena tengok balik. I Hmm. see. Hmm. Okey, tadi satu lagi saya nak ambil kebetulan dalam penerangan tadi ni ada diceritakan berkenaan dengan contoh yang saya ambil, contohnya macam yang energy ya. Energy dan dia ada RAM ya kan. Dia ada apa? Registered Energy Manager. Hmm. So dia bukan terkeluar tajuk, somehow dia ada related juga. Okey, di mana consultant yang provide service ni as an engineer, kita dah ada professional engineer yang boleh provide service, and then PEPC yang boleh do the business lah, so called kan. So now apa pandangan Narul melihat dengan agensi-agensi yang sekarang ini dengan banyaknya mengeluarkan sijil-sijil pentauliahan yang dalam erti kata lain nama
competency of that particular things lah, kan? Dan kalau kita tengok juga, dan what do you think? Benda itu adakah different ataupun redundant? Satu, yang pertama saya nak tanya, either benda yang dikeluarkan itu, is it a different thing ataupun benda tu redundant, sama? Kalau sama, barulah kita nak tanya. Then next question. Okay. Silakan. Ayo, you are giving me problem soalan-soalan ni. Dia kompetensi ni bagi saya dia kena ada satu perkara yang penting ni, orang kata keperluan. Ya, keperluan. Katakan contohnya seorang engineer. Dia ada PEPC dah 20-30 tahun buat design, buat macam-macam konsultasi, tetapi dia dikehendaki dapatkan satu certification untuk buat energy audit contohnya, kan. Barangkali orang yang dah ada PEPC ni dia tahu dah buat energy audit sebelum ada Suruhanjaya Tenaga pun dia dah buat audit dah sebelum ni, kan. Yang menggunakan dengan tentu. Okay, jadi perlulah differentiation. Mana orang yang dah ada experience dan sebagainya tu, mungkin kita panggil, kalau dulu masa kita buat PEPC mula-mula dulu, dia panggil saving right. Dia ada saving right. Orang yang dah lama sekian-sekian tu tak perlu lagi beri proses yang untuk kepada orang yang baru. Contohnya, okey, keperluan tu mungkin ada sebab keperluan kompetensi ni masing-masing berbeza. Kompetensi dalam engineering ni, ada orang tu dia memang pandai design tapi dia tak tahu pasal operation. Macam saya misalnya, walaupun saya mechanical engineer, belajar steam dan sebagainya, tapi saya tak tahu sangat pasal boiler. Saya tahulah sikit-sikit basic steam piping, boiler apa tu kita boleh buat. Cuma untuk penyelenggaraan atau operation boiler tu sendiri saya tak tahu. Jadi saya ada keperluan untuk boiler engineer, kan, steam engineer, kan, especially untuk kilang-kilang dan sebagainya tu. Sebab itu those are specific competency. Kan. Tapi kalau kompetensi yang macam electrical pun, electrical ada service engineer, ada competent engineer dan sebagainya, kan. They are focusing more on operation, maintenance and operation rather than on the design side. Walaupun ada PEPC yang tahu design, kan. Tapi safety feature-nya, discrimination ke ataupun dia punya interlocking tu dan sebagainya, mungkin the design engineer tak ada maklumat atau tak ada ilmu dalam bidang tu. Dan bila dia operate, dia memerlukan orang yang ada specific knowledge dalam bidang-bidang tersebut. Aircraft engineer sama. Kalau mechanical engineer, kita belajar pasal aerodynamics, engine turbine apa semua, tapi untuk aircraft engineer, type testing aircraft tu mesti orang yang ada specific knowledge dalam bidang-bidang tersebut. So I don't isn't actually something different. Bergantung kepada keperluan bidang tersebut. Okey. Terima kasih. Macam tapi saya kalau yang benda-benda yang umum macam energy audit tu, itu it's not that very specific bidang dia, kan. Okey, contoh macam tadi Engineer Arul sebut berkenaan dengan electrical. Yes, electrical saya ada buat satu video berkenaan dengan sistem pentauliahan untuk jurutera elektrik di Malaysia ni. Boleh rujuklah balik video tersebut, explain step by step all those things. Cuma kalau dari segi mechanical, contoh macam tadi nak ambil yang kata safe right tadi, kan. Contoh kata dia dah PEPC yang dia dah memang dah go through the design system. Tak semestinya mechanical ni bukan equipment saja. Okay, dia ada involve macam firefighting system, cool water system, sanitary system,
adalah gas distribution system, district cooling system. Dia banyak sistem yang dia kena design all those things. So uh, saya tak pasti sama ada dalam bidang mechanical ni telah wujud ataupun akan diwujudkan kekompetensian kepada sistem tadi. So means that kena ada competent person ke, competent certificate untuk firefighting, competent certificate untuk cold water and so on everything. Dah ada ke belum ataupun macam mana bidang mechanical? Setahu saya untuk designer PEPC tu dah cover banyak-banyak benda yang you sebut tu tadi. Okay? I see. Cuma kalau katakan kalau kontraktor dalam bidang fire protection, dia kena dapat jugalah some kind of sijil daripada bomber kalau tak silap saya lah. Kan kita naklah orang yang tahu tentang sistem fire protection jadi kontraktor. Kalau orang tu buat bekalan air, lepas tu dia jadi fire contractor, susah juga kan. Benda ni pengkhususan tertentu kan. Dan mendapatkan pengkhususan ni dah tentulah dia kena ada orang dia, siapa yang jalankan kerja sama je. Kadang-kadang kita pun kalau kita kat site pun contohnya kita buat kerja air condition. Tapi yang mengawal projek tu budak electrical. Kita pun rasa susah juga kan sebab dia tak faham apa yang kita cakap. Betul tak? Vice besar. So, you kena letak orang mengikut dia punya knowledge base lah. Betul tak? Jadi sama ada keperluan masa akan datang, I cannot predict lah keperluan tersebut kan. Tetapi saya rasa setakat ni yang PEPC tu fire protection, gas dan sebagainya, kecuali katakan dia nak jadi gas engineer, gas macam dulu kan ada lesen gas pun, sekarang pun masih ada lagi. Itu spesifik untuk sistem gas yang besar-besar macam ni. Okay? Yeah. No, the reason kalau the reason behind that why I'm asking you that because benda tu sebenarnya kalau kata as an engineer yang dia ambil hire untuk kerja di consultant kan, then dia kena go through this kind of certificate, in order for him to have a competency. So all those things tie up balik kepada dia punya consultants punya course kan, dari segi tadi itu cakap tadi di mana kalau kita sebab as an overall kita faham di mana sijil-sijil yang di-provide, kompetensi yang dibuat ini menampakkan kata seseorang itu lebih ditauliahkanlah, nak kata lebih kompeten ataupun lebih competence, lebih knowledge kan, tak semestinya based on certificate semata-mata lah. Kan kadang-kadang experience pun yalah, for those yang baru graduate mungkin lah, tapi those yang ada experience, people will think about it kan, macam tu, will think about that. So setuju lah. Tinggal lagi benda-benda ni janganlah keterlaluan sangat kan. Jangan semua selagi ada nak dijadikan kompetensi, nak kena ada patut-patutlah. Yalah, contoh, yalah, betul lah, macam kata macam electrical ataupun macam elektrik, macam mechanical tadi. So bagusnya sekarang ni so far tak ada lagi lah yang buat benda-benda yang macam redundant tu kan. Once you are as a PEPC ataupun you dah eligible for design untuk authority lah kan, because people akan yang melalui experience dan tak payah experience pun logically-nya, you as a PEPC, you are the designers of aircon system, firefighting system. Sudah pasti you tahu how to operate. Sudah pasti you tahu you punya design ni you nak certain value.
So how are you going to get that certain value? By having a testing. Hmm. So testing, operate, understanding. So by right, the understanding should be the designers actually is the highest rank. Hmm. Kalau tidak, macam mana dia nak design? Hmm. Without having understanding each of equipment, bila dikumpul-kumpulkan equipment tu become a system. Then the system tu connected to another part become lagi kompleks punya system. So the designer tu should be in the highest rank. So kalau kata begitu kefahamannya, jadi macam you cakap tadi, jangan keterlaluan lah, tak perlulah benda nak buat apa nama redundancy ni. Hmm. You kalau nak buat betul-betul pun just go for specialization yang benda yang very rare. Betul. Macam kan macam Ya, ya, pasti agree. Hmm. kan kalau kalau benda yang tak rare ni jangan orang kata apa, bukan ambil kesempatan tetapi tak nampak lah macam apa wow faktornya kan. You Ya, ya, macam you agree, cakap tadi agree. lah, orang yang dah banyak dah carry audit energy, because energy itself is part of engineering punya ni. Ya. Dia bukan benda baru. So bila bukan nak kata salah buat, tetapi bila kita engineer ni, kita nak tahulah what's the reason behind that of you having this kind of certificate. Kan? Agree, Kemudian agree. Yeah. So hopefully kita all the engineer has to be vigilant lah. That means kita dalam kita tengoklah apa yang berlaku dalam apa nama perkembangan dalam industri kita. And then during that time, if it's were to happen, that we have to voice our opinion lah. Kan? exactly. Yeah. Sometimes benda tu macam yalah, kita kena jaga profession. Jadi kalau kita nak orang pandang profession kita ni as a at certain level, at certain standard, tindakan-tindakan Sebab tu kalau mesti kita tally tengok, lah. Tak boleh lah macam you nak orang pandang. sebab tu kita tengok macam contoh kalau dalam mekanik dalam PEPC tu memanglah dia punya skop ataupun silibus dia tu merangkumi banyak bidang lah supaya orang yang dapat pass PEPC tu dia tahu. Dia may not be master of everything. Correct. Tapi dia have the knowledge about it. Kan? And then macam setengah-setengah apa ni, yalah katakan macam contohnya barrier ataupun macam contohnya GBI, contohnya GBI tu ramai orang sekarang ni yang boleh buat GBI kan. Apa green building index tu apa? Green building index kan, ramai orang boleh buat. Jadi dan dia punya barrier untuk dapatkan certification tu taklah susah sangat, dan juga kalau orang tu ada experience dia boleh pass easily. Dan juga kalau orang tu maksudnya macam mana nak cakap renewal dia tidaklah mahal. Jadi senanglah kan, masyarakat tidak jadi cost kepada kita sebab untuk maintain benda-benda tu. Kalau tidak, saya pun dah nak pencen ni, saya pun semua nak kena bayar ni, nak kena pergi CPD bayar 3-4 ribu, payah kan. Ya kan, beli sijil and renew sijil lagi mahal daripada ni kan. Kan. Jadi kena ambil apa nama consideration lah benda-benda macam tu. Ya, sebab tu saya kata saya ajak kebetulan berjumpa dengan Engineer Harul ni kerana bincang sikit benda tu somehow related dengan kita punya term of of course lah business punya cost kan, maintaining staff punya ni all those CPD, thing. kita nak kena ambil CPD daripada golongan-golongan tertentu saja. Macam mana tu? Kalau saya ikut webinar daripada dalam ASHRAE, takkan CPD saya tak boleh pakai. Contohnya kan? Kan? Yalah, not even sometime pun kita, for me, I tak kata salah those people who nak buat apa training punya service cari duit, all those things, tak salah. Cuma bila macam you cakap tadi, di mana kos yang consultant kena bear apabila
staff dia have to take banyak sangat certificate, you Betul, know. betul. So benda tu Hmm. dia jadi redundant, and then benda tu jadi macam apa ni? What are you doing? For example, Hmm. we should have a system Hmm. pentauliahan sama ada you boleh kutip. Kalau saya suka guna culinary punya ni lah analogi, sebab analogi uh, bidang makan ni dia dekat kepada semua orang. Kalau you ada certificate chef, indirectly you dah cover everything lah foods ni. Kan? Unless you memang tak ada chef lagi, kalau you baru start, bolehlah you kutip, you ambil apa certificate nasi lemak, Hmm. certificate roti canai, certificate teh tarik, air sirap. But once you, then you kumpul tu, atau barulah you dapat chef. Kan? Tapi kalau sistem meletakkan you kena dapat chef dulu, kemudian uh, baru kita close kita dapat chef dulu, then baru nak ambil CJ nasi lemak. nasi lemak punya CJ certificate. nasi kandak. Ah, nasi kandak kan. Jadi that kind of thing, this kind of system yang kita kena tengok. Well, alhamdulillah, saya rasa itu satu ada nak cakap apa lagi sebelum kita tutup ni? Tak adalah. Saya rasa kita dah sembang agak lama juga. Hopefully apa Okey. yang saya share tadi tu boleh bagi sikit apa orang kata background ataupun understanding kepada semua Mhm. engineer-engineer yang nak buka konsultasi ataupun yang dah Mhm. buka. Mhm. Uh, and then saya rasa bidang konsultasi ni memang mencabar lah. Ya. And Mhm. then not only on technical but also on the business side lah, kan? And then of Mhm. course lah yang lain-lain tu macam isu-isu governance, isu-isu macam kita sebut tadi tentang certification dan sebagainya tu is part and parcel of the business environment. Mhm. And of course we have to be ready lah to all this apa nama ni, this trial and tribulation lah as a apa Mhm. ni, kan. Mhm. At the end of the day, everybody want to have a comfortable life and also comfortable apa nama, staff kita pun nakkan comfortable life. Sebenarnya bukan duit tu datang kat kita kan. Uh, Hmm. We ya, share the cake actually, kan? yeah, we are Betul lah. sharing the cake and Ah. many of my staff yang keluar dah kerja tempat-tempat yang lebih hebat daripada company saya dan berjaya kan, and Hmm. we provide the training from the beginning biasanya. Ya. Hmm. Because itu kita sebenarnya tak Hmm. melihat detail lagi sebenarnya berkenaan Hmm. dengan how Malaysia ni kalau nak buka Hmm. konsultansi kena ada Hmm. 50,000 perak capital. Depend lah, Kan? macam mana, depend lah kan, berapa Ha, lama you boleh ha, tahan nak dapat fee. ha. Kalau you nak dapat fee tu 6 bulan, you have to have money at least 6 months lah. Ya, betul, betul, Hmm. betul, Hmm. betul. You have to do the mathematic Hmm. ni calculate lah. Well, Hmm. baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, dah almost hampir 1 jam masanya untuk kita dalam Q&A kita satu topik yang besar, iaitu bisnes dengan konsultansi ini. Kita talk about the cash flow, kita talk about profit and loss, kita talk about the planning time, dan kita Hmm. discuss and then what are the hidden cost indirectly yang boleh tie up balik, yang kena tie up balik dengan bisnes. So insya-Allah, terima kasih banyak Engineer Arul kerana you sudi jemput share kan. Ini pun mudah-mudahan part of kita punya contribution lah to the nation dan InsyaAllah, kepada semua insyaAllah. orang. Okey, insya-Allah berjumpa Okay. lagi. Assalamualaikum dan selamat berehat Waalaikumsalam di warahmatullahi. cuti 1 Januari. Okey, okey. Okay. Ambil gambar Right. tu, ambil gambar tu. Ambil gambar lah kejap, kejap. Okey, okey, okey. Yeah.